Hai semua, nama saya Nafisa Amran. Buat sistem ini untuk membantu pasangan suami isteri, okay, yang mungkin lost communication on kewangan. So sebab ramai pasangan sebenarnya tak ada sistem duit keluarga. Kita main agak-agak, okay, kita main bagi tugas, so dia tak rigid. Alright, jadi itu yang kita rasa stres, okay. Kita tak nampak kat mana kebocoran duit kita tak nampak sistem dan kita tak tahu hala tuju kita. Kan saya create sistem duit ni dengan tambah baik master budget, anda akan dapat master budget, anda akan dapat saving spreadsheet, anda akan dapat satu e-book. So yang ini yang anda nampak di skrin ni adalah e-book saya. E-book ni untuk bantu anda, dia ada foundation. Okay. So dia ada dalam e-book ni saya bantu anda pasangan suami isteri tapi yang bujang pun boleh. Alright. So untuk bina sistem kewangan keluarga dalam 5 langkah dia lah. Sebenarnya 4 langkah. Okay. So apa introduction apa dalam e-book ni ada semua. Refleksi dan hala tuju keluarga. Okay. And then semak balik audit duit kita sekarang. Kena pasti kebocoran, komitmen. So step by step tu saya bantu. So PIC duit, siapa yang PIC? Okay, apa tugas-tugas anda? And then follow up dengan sentiasa discuss duit. Ada dating date, ada time, ada masa, ada slot untuk discuss duit. So what's beyond ialah apa lagi ya next in the future. Idea dia ialah bila kita create sistem bila dapat gaji. Sebab bila kita ada sistem akan bantu kita create habit kewangan yang bagus dan kita akan dapat result apa yang kita nak. Result ni hala tuju lah yang kita dah set up. First langkah ialah refleksi dan hala tuju. Okay, nampak ya? Okay, so refleksi dan hala tuju adalah langkah pertama. So anda just perlu follow apa yang saya dah buat dalam e-book ni. Kena jujur lah, kena jujur, kena terbuka, kena insyaAllah boleh. So ianya ambil masa. Saya faham kita bukan boleh one sitting and then terus agree on everything. So itulah tujuannya dibuatkan sistem duit ini supaya kita boleh bincang, boleh baiki, boleh sealiran, sefahaman. Alright, so money review, apa keadaan kita sekarang, and then where we going, impian keluarga. Apakah nilai keluarga yang kita nak untuk anak-anak kita? So visualize kehidupan kita in the future, retirement bagaimana. Alright, so langkah itu langkah satu. So kita buat step by step. Langkah dua, audit pula. Tahu di mana kita, ke mana hala tuju kita. So audit. Okay, so audit ni bila kita audit ada pages dalam budget planner yang kita gunakan. So itu dia sebab tu dia comes together with budget planner. Net worth, income, expenses. Okay, sebab e-book saja tak cukup. Dia mesti buat dan tulis practical dia. So practical dia mostly akan guna my budget planner. Alright, so kat sini saya dah nyatakan semua. Emergency check, berapa emergency fund. So emergency fund ni masuk tahun baru kita check balik. Dan kita set up calendar set up. Apa yang perlu tahun event 2026. Apa yang bakal terjadi, apa yang kita plan untuk 2026. Kemudian langkah tiga, set up PIC. Okay, so anda boleh baca siapa ambil role mana, siapa menteri kewangan dalam keluarga, siapa yang catat, siapa yang planning. Okay, so different, setiap keluarga berbeza situasi. Jadi kat sini saya cuma guide anda suami isteri kena decide lah. So saya bina satu rutin urus cash flow ni di mana kalau kita follow rutin ni insya-Allah kita akan ada bahagian nombor tiga ni yang selalu kita miss iaitu retirement. Savings dan invest. So usually kita miss. Jadi kalau anda follow saya punya rutin ni boleh boleh capai lah nombor tiga, nombor empat. Okay, so rutin tu kita buat dekat mana? Master budget. Kita set up dekat master budget. That's why saya bagi spreadsheet juga. Alright. So kemudian anda decide suami isteri macam mana aliran gaji tu, siapa bayar apa. Alright, bigger picture untuk anda faham kenapa Kak Nah buat sistem duit ni. Alright, ke mana hala tuju anda? Sistem duit ni bantu saya macam mana step by step lah. 4 langkah tadi and then follow up dia ialah sentiasa ada discussion. Saya panggil dia dating discuss duit. So ada perbualan bulanan kewangan, tentang kewangan, tentang yang kita nak guna duit apa bulan ni, apa macam mana bulan ni, duit kurang ataupun bulan ni dapat bonus kita nak belanja apa. Kena ada money date. Alright, so this is all the step by step yang saya cadangkan. So what's beyond? Kita tak boleh stop sekadar di budgeting. Kita perlulah lepas urus cash flow, apa next? Apa yang kita nak capai, hala tuju tadi. Jadi kat sini ada tindakan lah yang anda kena buat. Alright, so kita akan menggunakan budget planner. Budget planner macam saya cakap tadi, budget planner dia comes with guide.
So budget planner dia datang dengan guide. Okay, mula saya create guide ni dulu. Kemudian saya rasa macam perlu ada extra sebab tu saya create an e-book. So guide ini kita dah ada dalam bentuk PDF. So saya ada banyak bila ada video, kalau ada video saya dah letak dekat sini. So page by page macam mana anda isi budget planner saya. So saya cadangkan buat ini, buat budgeting ni kurangnya 6 bulan. Tapi budget planner saya cater sampai 12 bulan. So just nice 2026 kita nak start. Kita mula dari sekarang. Okay, kat sini macam tu, kat sini saya bagi contoh emergency fund. Macam mana anda nak guna, macam kat mana nak simpan. Okay, siapa yang simpan, suami ke isteri. Alright, and then bagaimana nak set up 2026 events family. So saya dah bagi tips, saya dah bagi idea sinking fund. Okay, macam mana anda nak create monthly. So sinking fund ni kita akan guna bersama saving spreadsheet yang saya bagi dalam sistem duit. So dekat sini saya dah bagi tips, soalan yang anda perlu jawab, tax planning kita buat dari awal tahun. So my budget planner memang di mana practically kita tulis everything kat dalam tu. Anda dapat e-book untuk guide anda, 4 langkah tadi. Anda dapat budget planner untuk sebagai kitab kewangan keluarga. So semua kita tulis dalam tu. Kita tak nak dah Sasha Merba tulis somewhere else. Lepas tu kita cari tak jumpa kan. Kita dah bincang lepas tu tak ada bukti. So kemudian master budget dan spreadsheet adalah online version lah sebab dia senang untuk calculation. So saya bagi juga. So ianya adalah sistem duit keluarga. Okey, bukan untuk tahun 2026 saja tapi boleh bawa ke tahun-tahun akan datang. Saya harap outcome dia untuk keluarga ialah kita kurang stres pasal duit. Okay, kurang sebab ada sistem. Bila ada sistem, semua orang tahu tugas masing-masing. So, duit lebih teratur, lebih stabil. Hopefully, berjaya buat saving konsisten. Ramai yang guna budget planner saya, dia ada saving konsisten. Ianya adalah hanya permulaan. Okay? Apa yang saya ajar sistem duit ni adalah permulaan untuk kita go beyond. Okay? So, bila kita dah create sistem, dah create habit, insyaAllah banyaklah lagi yang kita boleh venture seperti retirement, financial freedom, debt free, okay? So insyaAllah saya harap sistem duit ini boleh bantu semua keluarga ataupun yang single pun tak ada masalah, boleh sistem duit keluarga 2026 daripada Kak Naf. Kalau anda berminat, link di link website ada saya bagi sertakan. Thank you, bye.